Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami telah menganalisis satu teks yang dijana oleh kecerdasan buatan iaitu AI. Terdapat beberapa kesalahan morfologi. Jadi, mari kita saksikan. Kesalahan dalam perenggan pertama. Kesalahan yang pertama adalah pelbagai program. Jadi, jenis kesalahan ini adalah kesalahan kata bilangan tak tentu. Perkataan pelbagai telah membawa maksud jamak iaitu banyak. Maka, menggandakan perkataan pelbagai dianggap sebagai lewah atau berlebihan. Jadi, perkataan yang betul adalah pelbagai program. Tidak perlu menggandakan perkataan pelbagai itu. Kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua merupakan setiap-tiap murid. Jadi, kesalahan ini merupakan kesalahan kata bilangan yang membawa maksud pisahan. Jadi, perkataan setiap tidak boleh digandakan. Hanya perkataan tiap yang boleh digandakan menjadi tiap-tiap. Perkataan setiap dan tiap-tiap juga tidak boleh digunakan dalam masa yang sama kerana dianggap lewah atau berlebihan. Jadi, perkataan yang betul adalah setiap murid atau tiap-tiap murid. Kesalahan yang ketiga. Kesalahan yang ketiga ialah kesalahan perkataan antarabangsa yang dieja secara terpisah. Jadi, kesalahan ini merupakan kesalahan ejaan pemajmukan, iaitu kedua-dua perkataan ini tidak dirapatkan. Perkataan antarabangsa merupakan kata majmuk mantap yang telah ditetapkan ejaan secara bercantum. Contoh kata majmuk mantap yang lain adalah tanda tangan dan matahari, iaitu dieja secara rapat dan tidak terpisah. Jadi, perkataan yang betul adalah antara dua bangsa ini dieja secara rapat. Kesalahan yang keempat. Jadi, kesalahan yang keempat adalah setengah pihak. Kesalahan ini merupakan kesalahan kata bilangan yang membawa maksud sebilangan daripada sesuatu. Setengah ini bermaksud separuh atau 1/2. Untuk merujuk kepada sekumpulan orang, penggunaan yang betul adalah sesetengah pihak atau setengah-setengah pihak. Kesalahan yang kelima. Kesalahan yang kelima adalah kesalahan menitik beratkan yang dieja secara terpisah. Jadi, jenis kesalahan ini merupakan kesalahan pemajmukan iaitu imbuhan apitan. Perkataan asal bagi menitik beratkan ini adalah titik berat, iaitu kata majmuk bebas. Apabila kata majmuk bebas menerima imbuhan apitan iaitu awalan dan akhiran, ejaan bagi perkataan tersebut mestilah dirapatkan dan dicantumkan menjadi menitik beratkan. Jadi, perkataan yang betul adalah menitik beratkan yang dieja secara rapat. Dan yang keenam. Jadi, kesalahan yang keenam adalah akan akibatkan jurang. Jadi, perkataan yang perlu diambil cakna dalam ayat ini adalah akibatkan. Jadi, kesalahan ini merupakan kesalahan penggunaan imbuhan awalan men. Jadi, sebagai kata kerja transitif dalam ayat aktif, perkataan akibatkan wajib menerima imbuhan awalan men untuk menjadi lebih gramatis. Awalan men mempunyai pelbagai bentuk awalan atau dikenali sebagai alomorf seperti me, men, meng dan sebagainya. Bagi perkataan akibatkan ini perlu digabungkan dengan alomorf meng kerana perkataan tersebut bermula dengan huruf vokal A. Maka, perkataan akibatkan akan menjadi menakibatkan pada awalnya. Tetapi oleh kerana bermula dengan huruf vokal A, perkataan akibatkan menjadi mengakibatkan. Seterusnya, perenggan kedua. Pada frasa para pengusaha merupakan kesalahan kerana berlaku pertindihan penanda jamak. Perkataan para ialah kata bilangan yang sudah menunjukkan maksud ramai atau lebih daripada satu. Perkataan pengusaha pula ialah kata ganda penuh yang juga membawa maksud jamak. Jadi, apabila kedua-duanya digunakan serentak, berlaku pengulangan makna jamak yang menyebabkan ayat itu menjadi lewah dan tidak dramatis. Jadi, pembetulannya ialah pilih salah satu sahaja, iaitu antara para pengusaha atau pengusaha-pengusaha. Dalam penulisan formal, penggunaan bentuk yang berlebihan seperti ini perlu dielakkan kerana boleh menjejaskan kualiti bahasa. Soalan seterusnya,
kesalahan ejaan yang sering berlaku dalam kalangan pengguna bahasa, terutamanya dalam penulisan tidak formal atau yang dijana oleh sistem automatik. Kesalahan ejaan ini iaitu pekerja dengan pekerja. Kesalahan ini ialah kesalahan ejaan. Perkataan yang betul ialah pekerja yang terbentuk daripada kata dasar kerja dengan imbuhan awalan pe tanpa penggandaan huruf. Ejaan pekerja adalah tidak tepat dan tidak wujud dalam sistem ejaan bahasa Melayu standard. Kesalahan pekerja berlaku akibat kekeliruan pengguna terhadap struktur kata terbitan serta kecenderungan untuk menambah huruf secara tidak perlu. Dari sudut standardisasi bahasa, ejaan ini tidak diiktiraf dalam sistem ejaan rumi bahasa Melayu yang telah ditetapkan. Oleh itu, kesalahan ini bukan sahaja menjejaskan ketepatan bahasa, malah boleh memberi gambaran kurang baik terhadap tahap penguasaan bahasa seseorang penulis. Kesalahan seterusnya iaitu pada perkataan pendidikan. Kesalahan ini melibatkan kesalahan ejaan dan imbuhan. Perkataan yang betul ialah pendidikan yang terbentuk melalui apitan pen-an daripada kata dasar didik. Kesalahan berlaku apabila terdapat penggandaan huruf K yang tidak perlu dalam pendidikan. Dalam proses ini, berlaku perubahan fonologi tertentu namun tidak melibatkan penggandaan huruf K. Kesalahan pendidikan terjadi apabila pengguna menambah huruf K secara berlebihan yang sebenarnya tidak selaras dengan hukum pembentukan kata dalam bahasa Melayu. Jadi kesalahan seperti ini sering berpunca daripada kurangnya pemahaman terhadap sistem imbuhan serta pengaruh ejaan bahasa lain. Jadi oleh itu, pemahaman yang mendalam terhadap proses morfologi amat penting bagi memastikan ketepatan penggunaan kata dalam penulisan. Kesalahan seterusnya iaitu pada perkataan pastikan. Kesalahan ini melibatkan penggunaan imbuhan yang tidak lengkap. Dalam ayat formal, kata kerja yang digunakan perlu lengkap dan tepat. Perkataan memastikan lebih sesuai kerana merupakan kata kerja transitif yang menunjukkan perbuatan secara jelas berbanding pastikan yang kurang tepat dalam struktur ayat tersebut. Perkataan memastikan lebih sesuai digunakan kerana merupakan kata kerja transitif yang membawa maksud melakukan sesuatu tindakan secara jelas terhadap objek. Sebaliknya, pastikan lebih cenderung digunakan dalam ayat berbentuk perintah atau arahan. Oleh itu, penggunaan pastikan dalam ayat penyata boleh menyebabkan ayat tersebut kedengaran kurang formal dan tidak tepat dari segi struktur. Pemilihan imbuhan yang sesuai amat penting bagi menjamin kejelasan makna dan ketepatan struktur ayat. Seterusnya, frasa saling bantu-membantu juga menunjukkan kesalahan dari segi penggunaan kata kerana mengandungi unsur lewah akibat perpindahan makna. Perkataan saling membawa maksud perbuatan yang dilakukan secara timbal balik, iaitu atau berbalas antara dua pihak atau lebih. Dalam erti kata lain, ia sudah menggambarkan interaksi dua hala. Sementara itu, kata kerja bantu-membantu merupakan bentuk kata ganda yang juga membawa maksud perbuatan dilakukan secara bersama-sama atau secara berbalasan. Apabila kedua-dua bentuk ini digunakan secara serentak, berlaku pengulangan konsep yang sama, iaitu makna berbalas dinyatakan dua kali dalam satu frasa. Keadaan ini menyebabkan ayat menjadi tidak ekonomik, kurang tepat dan tidak sesuai dalam konteks penulisan rasmi atau akademik. Jadi dalam usaha menghasilkan ayat yang lebih kemas dan gramatis, pengguna perlu memilih salah satu sahaja, sama ada saling membantu ataupun bantu-membantu. Kesalahan seterusnya ialah penggunaan perkataan efisien yang merupakan kesalahan ejaan bagi kata pinjaman. Perkataan ini berasal daripada bahasa Inggeris iaitu efficient dan telah diserap ke dalam bahasa Melayu melalui proses penyesuaian ejaan mengikut sistem fonologi tempatan. Bentuk baku yang diterima ialah efficient.
penggunaan efisien menunjukkan ketidakpatuhan terhadap piawaian ejaan yang telah ditetapkan, sekaligus boleh menimbulkan kekeliruan kepada pembaca. Oleh itu, kesalahan ini juga mencerminkan kepentingan merujuk sumber rujukan yang sahih seperti kamus atau pedoman ejaan rasmi apabila menggunakan kata pinjaman dalam penulisan. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang kesalahan pada perenggan ketiga. Bagi kita lihat pada perkataan pertama dan kedua, iaitu permudahkan dan jejaskan. Dalam ayat tersebut, subjeknya ialah pihak sekolah dan kita. Apabila kita menggunakan ayat adjektif, kata kerja transitif wajib menerima awalan men. Jika kita sekadar menyebut permudahkan, ayat itu seolah-olah menjadi ayat perintah, sedangkan konteksnya adalah penyataan tindakan. Pembetulan, kita seharusnya menggunakan permudah atau permudahkan. Begitu juga dengan jejaskan, ia mestilah menjadi menjejaskan. Begitu juga dengan jejaskan, ia sepatutnya menjadi menjejaskan. Baiklah, seterusnya ingat kataan perkukuhkan dan membetulkan. Di sini berlaku apabila kita panggil, iaitu sebagai kelebihan imbuhan. Ada satu hukum tetap dalam tata bahasa Dewan apabila imbuhan bertemu dengan kata adjektif seperti kukuh dan betul, kita dilarang meletakkan akhiran kan. Ia kerana imbuhan itu sudah membawa maksud menjadikan lebih. Contohnya, memperkukuh bermaksud menjadikan lebih kukuh. Jika kita tambahkan, ia akan menjadi lewah ataupun berlebihan. Jadi yang betul ialah memperkukuh dan memperbetul. Sekarang mari kita lihat perkataan yang nampak betul tetapi sebenarnya silap, iaitu perkataan mengenepikan. Kata dasarnya ialah tepi. Mengikut hukum morfologi bahasa Melayu, apabila kata dasar bermula dengan huruf T bertemu dengan imbuhan men, huruf T tersebut mesti luluh menjadi nya. Jadi proses men campur dengan kata dasar tepi dan campur dengan kata imbuhan kan, ia akan jadi mengetepikan. Jadi perbetulannya di sini adalah mengetepikan. Seterusnya kesalahan perkataan terpinggirkan dan frasa masa hadapan. Okey, bagi perkataan terpinggirkan terlebih dahulu. Imbuhan kan biasanya menunjukkan sesuatu yang dilakukan secara sengaja kepada objek. Namun dalam ayat ini kita bercakap tentang imej negara, maka penggunaan kata kerja pasif spontan iaitu terpinggir adalah lebih tepat dan kemas. Yang kedua, frasa masa hadapan. Secara teknikalnya ia tidak salah. Namun dalam laras bahasa, sastra ataupun ucapan rasmi, masa depan lebih kerap digunakan kerana sifatnya yang lebih padat. Namun untuk teks ni, ia lebih kepada gaya bahasa berbanding kesalahan mutlak. Itu sahaja daripada kami untuk tugasan 2 morfologi. Sekian, terima kasih. AI ialah teknologi canggih yang sering digunakan dalam kehidupan seharian. Namun AI tidak sentiasa tepat dan masih boleh melakukan kesalahan. Mari kita lihat beberapa contoh kesalahan AI. Kesalahan ejaan kerana tidak mengikut sistem ejaan bahasa Melayu. Kesalahan ejaan dan imbuhan kerana penggandaan huruf yang tidak perlu. Kesalahan kata ganda kerana berlaku pengulangan makna. Gunakan AI sebagai alat bantu, bukan sumber utama. AI tidak boleh dijadikan satu-satunya sumber rujukan. Oleh itu, pengguna perlu menjadikan AI sebagai alat sokongan dan bukan bergantung sepenuhnya kepadanya. Penggunaan AI perlu disokong dengan rujukan lain, seperti buku tata bahasa atau sumber sahih. Ini mengelakkan kesalahan berulang. Gabungkan AI dengan sumber rujukan lain.